Tahukah anda, rahsia kulit segar dan cerah boleh didapati hanya di dapur anda sendiri. Masker bengkuang dan susu adalah kombinasi semula jadi yang telah lama digunakan untuk mencerahkan serta melembapkan kulit dengan cara yang mudah dan berkesan. Caranya sangat mudah. Ambil sebiji tea bengkuang segar, kupas dan parut halus. Perah untuk dapatkan airnya, kemudian biarkan mendap selama 30 minit supaya endapan putih yang kaya dengan nutrien terpisah. Ambil endapan putih itu dan campurkan dengan 2 sudu besar susu segar. Gaul rata sehingga menjadi pes yang lembut dan mudah disapu. Sapukan masker ini pada wajah yang bersih, elakkan kawasan mata dan bibir yang sensitif. Biarkan selama 4 menit supaya kulit dapat menyerap khasiatnya dengan optimum. Kemudian bilas dengan air suam. Lakukan rutin ini 2 kali seminggu untuk hasil terbaik dan perubahan yang ketara. Bengkoang kaya dengan vitamin C dan bisu yang membantu mencerahkan kulit secara semula jadi, manakala susu mengandungi asid laktik yang melembapkan, menghaluskan tekstur kulit serta membantu mengurangkan tanda penuaan. Masker ini sesuai untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif kerana bahan semula jadinya yang lembut dan tidak merengsakan. Cubalah sendiri di rumah dan nikmati perubahan nyata pada wajah anda yang akan kelihatan lebih segar, cerah, berseri. Tulen kalau ia begitu ya mau tetap pada pencerah. Wasak tuan semula jadi ini this